Bobby. Sudah cerita tadi kan. Tapi kena sekat. Waktu naik motor tu, nak pergi mahkamah. Seborak cakap, yang sebab saya dah 2-3 hari, saya tengok situasi yang berlaku kat negara kita ni, dengan apa yang berlaku dekat negara Palestin. Dulu orang tak ambil pot pasal Palestin. Dunia tak ambil pot. Sebab media telah memotretkan orang Palestin yang pakai batu tu adalah pengganas. So orang Israel ni, Israel lah panggil dia ni, pakai senjata adalah hero. So media ni dah mainkan benda tu. Jadi dunia pun tak ambil pot. Malah kita Islam ni pun dituduh sebagai pengganas. Jadi bila saya tengok dengan keadaan hari ni, apa yang berlaku pada saya, pada kawan-kawan, termasuklah rakyat biasa, sama siut. Saya cakap kami mana? Hari mahkamah tu cakap, sama lah. Kan? Kalau korang tengok, sama tak? Contoh macam dalam kisah lah. Selesai. Dengan Fahmi lah. Fahmi Fadil. Tak ada permohonan maaf, tak ada kesal, tak ada settle lah. Tarik, settle lah. Tengok apa berlaku. Media semua bagi tahu setelah mengaku fitnah, kesal lah, bla 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 lah. Nampak tak? Sebab mereka kontrol. Sama tak? Sama. Dia tuduh kita ni orang jahat. Dia potretkan kita ni orang jahat. Padahal dia orang lah jahat. Dia cerita pula. Dia orang lah nak bawa perubahan. Inilah nak bawa reformasi. Padahal dia tengah bawa kerosakan. Surah Al-Baqarah ayat 11. Sebiji. We are for reformer, kata dia. Reformer. Padahal dia orang buat kerosakan ni depan mata ni. Inilah peperangan kita, guys. Ramai kena tangkap. Orang kerja bank pun kakak perempuan. Saya tak boleh belah kakak perempuan tu. Tak pasal-pasal. Dia bukan pemimpin kot. Saya tak apalah selalu bercakap. Ni, orang lain ni, rakyat biasa ni. Kena tutup lah. Muka buku. Semua habis kena cakap. BTT lah. Lepas tu gunakan sama. Gunakan anjing-anjing dia. Paling berjaya sekarang. Ni MCMC lah. Itu paling berjaya lah MCMC. Ni, terbaru ni. Sebab apa? Nak bagi kita semua tutup mulut. Ni, saya bagi korang tunjuk ni. Orang yang bodoh ni akan percaya. Seterusnya, mengenai status terkini beberapa kandungan palsu yang telah disebar luas berkaitan krisis tenaga global dan konflik di Asia Barat. Setakat jam 3 petang tadi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah membuka sebanyak 42 kertas siasatan berhubung penyebaran maklumat palsu berkait isu krisis tenaga global yang tular di media sosial dan platform digital. Manakala 22 individu dari pelbagai lokasi di seluruh negara telah dipanggil setakat ini untuk rakaman percakapan bagi membantu siasatan. Daripada 42 kertas siasatan yang dibuka, 31 kandungan melibatkan berita palsu berhubung kos bahan api. Pada masa yang sama, MCMC setakat ini telah membuat 355 permohonan penurunan kandungan palsu dari pelbagai platform media sosial. 154 dari jumlah itu telah pun diturunkan oleh penyedia platform, manakala selebihnya masih dalam siasatan platform-platform berkenaan. Saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk sentiasa berwaspada terhadap sebaran maklumat terutama dalam media sosial khusus berkait krisis tenaga global. Dalam keadaan dunia yang berdepan cabaran semasa, terdapat pihak tertentu yang mengambil kesempatan dengan menyebarkan pelbagai maklumat yang tidak sahih semata-mata untuk meraih perhatian dan pengaruh. Jangan berkongsi sebarang maklumat selagi belum dipastikan kesahihannya dan kebenarannya. Sebaliknya, rujuklah sumber rasmi dan pihak berwajib untuk mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Bagi umat Islam, amalan tabayun amat dituntut seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 6.
Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah, yakni tabayun, untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada sesuatu kaum dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesal di atas apa yang kamu telah lakukan. Seterusnya, mengenai status terkini orang-orang yang munafik ni guys, tabayun. Apa yang berlaku? Tak payah banyak lah, secukup lah. Kan? Habis semua media cerita ni, diarahkan untuk apa? Fitnah, kesal, padahal tak ada pun. Nampak? Ni, mereka puak-puak ni. Oh, ni, rakyat ditindas kezaliman ni. Okeylah, berita palsu harga barang, harga minyak. Ni, tengah naik ni. Inilah guys. Kita sedang menentang pasukan Ahzab. Guys, yelah, tak percaya tak apa. Kita sedang menentang pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab, guys. Dia world order ni pasukan Ahzab lah. Dia orang pasukan Ahzab lah. Sebab itu dia orang tak bagi kita baca kunut nazilah. Itu sebab dia takut. Bukan kita. Ni, kau dengar ni. Kalau ada lagi masih kata, oh, tak ada rasa apa semua. Dia orang ni pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab. Semangat ini diteruskan, tak payahlah kunut-kunut nazilah, tak payah lagi dah. Dengar? Allah. Semangat ini diteruskan, tak payahlah kunut-kunut nazilah, tak payah lagi dah. Dengar? Dengar lagi? Semangat ini diteruskan, tak payahlah kunut-kunut nazilah, tak payah lagi dah. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Amin. Itu sebab kenapa dia orang takut dengan kunut nazilah. Kalau kita nak berfikir. Saya bukan cerita kartun ni. Saya cerita benda yang berlaku. Saya ajak korang fikir. Tabayun kata Fahmi. Tabayun. Fikirlah. Kalau kita nak berfikir.